Sekarang ni aku dekat Sugih Resort. So dekat Sugih Resort ni ada 2 biji rumah. Satu rumah kecil, satu rumah besar. Aku tunjuk ke orang ya. Ini rumah yang aku dengan wife duduk. So nama rumah ni Dokong Anak. Rumah ni belakang tu sungai. Ini rumah dia. Salah satu lagi adalah rumah banglo besar ni. Satu lagi design rumah banglo besar ni. So ni family mertua aku duduk. Ada satu lagi kot. Tu design yang lagi besar. Tu sebelah sana. Tu lagi besar lah. Lepas ni ada view kat atas. So sini adalah dia punya landscape. So kalau korang tengok landscape sini memang tenang, memang best sebab korang akan dengar bunyi air sungai dekat tepi korang. So kalau korang jalan lagi, kat sini ada banyak tempat-tempat rehat, tempat-tempat berkumpul. Setiap rumah akan ada set BBQ macam ni lah, tapak dia. So macam korang tengok sana, diorang minum-minum tepi sungai tu. So kat sana ada tempat mainan. Sini ada buayan. Sini ada buayan. Oh sorry guys, ada lagi rumah. Tengok rumah macam ni, comel dia. Betul-betul bawah tu boleh letak kemah, atas tu rumah. Bilik lah, bilik. Okey, ada banyak juga unit. Dan tempat ni guys besar lagi. Ada tempat flying fox, ada tempat memanah, ada aktiviti berbasikal. Kalau korang nak ATV pun ada. Just hiking. Lepas tu ada bilik karaoke. Bilik karaoke dia ada satu. Ada juga swimming pool yang besar dan cantik. So tempat ni muzik memang tak ada. Muzik dia adalah nature. So kalau korang nak cari satu tempat yang tenang, korang stres dengan bandar, stres dengan kerja korang, memang korang should try datang tempat ni. Jadi the best part adalah tempat ni sejuk guys. So korang boleh datang kat sini. Macam sekarang ni dah pukul 9, tapi masih lagi sejuk dan juga masih lagi nyaman. Tak ada bunyi kereta, bunyi motor langsung tak ada. So memang best. Sugih Resort memang terbaik lah. Korang boleh datang, bawa family korang datang sini. Alright?